ke alam sana, semua yang dalam ni dia akan ingat. Dia akan ingat berapa di bawah berapa CEO dia bekerja. Dia bukan kita pergi sana kita jadi lupa masuk alam baru, bukan. Anak kita kesemuanya, tempat yang kita pernah lawat di dunia, manusia yang kita kenal, ke semua maklumat itu akan dibawa. Semua maklumat dan kemahiran akan dibawa sampai ke dalam syurga. Maksudnya cikgu matematik akan tahu mat sampai dalam syurga. Sebab tu petani yang 40 tahun, 50 tahun bertani, dia masuk syurga, dia duduk saja kan. Dia pergi berjumpa Allah, dia kata, ya Allah, boleh tak nak bertani? Ini ada hadis lah. Hadis yang sahih. Mati pun tak ada. Mati tidak lagi wujud. Mati tidak lagi wujud. Masuk syurga. Kita pun duduk dalam syurga. Kemudian habis masa sehari. Sehari kan 1000 tahun.